Sekarang ni kita dah berada di pertengahan tahun 2026. Ada yang bertanya kerajaan tak nak perkenalkan bantuan-bantuan baru kepada rakyat, terutama sekali sekarang ini keadaan semakin getir akibat daripada peperangan dan kenaikan harga minyak dan sebagainya. Jadi persoalannya, akan ada bantuan baru ataupun tidak, dan kalau ada, bilakah ianya akan diperkenalkan, bilakah ianya akan diumumkan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Navy. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, sekarang ini kita dah berada di pertengahan tahun 2026, bulan 6. Jadi berbaki sekitar 6 bulan ataupun mungkin kurang daripada itu sebelum tahun 2026 berakhir. Persoalannya, akan ada bantuan baru ataupun tidak yang bakal diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Okay, untuk menjawab persoalan ini, sebenarnya pada bulan Oktober ini, kalau diikutkan daripada jadual yang telah pun dikeluarkan oleh Parlimen pada 9 hari bulan Oktober, yang ini adalah tarikh krusial yang akan menentukan berkaitan dengan perbelanjaan untuk Malaysia, terutama sekali yang terkait dengan bantuan yang bakal disalurkan kepada rakyat untuk tahun hadapan tahun 2027. Dijangkakan tahun 2027 mungkin tahun yang agak getir sedikit kalau diikutkan daripada situasi semasa yang mungkin akan berlanjutan kesannya ke tahun 2027, tahun hadapan. Jadi pada 9 hari bulan Oktober, jadi anda harus mark tarikh ini, harus ambil maklum tarikh ini. 9 hari bulan Oktober adalah tarikh di mana perbentangan bajet ataupun belanjawan 2027 bakal dilakukan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan. Jadi sewaktu perbentangan bajet ini, seperti biasa kita akan mendengar berkaitan dengan bantuan, apa yang bakal disalurkan, apa yang bakal diberikan kepada rakyat pada tahun hadapan tahun 2027. Sudah semestinya antara perkara yang bakal menarik perhatian ataupun ditunggu-tunggukan adalah terkait dengan STR 2027, sumbangan tunai rahmah, yang mana sekarang ini sumbangan tunai rahmah 2026. Jadi persoalannya, tahun 2027 akan ada kesinambungan ataupun tidak? Jika ada, akan ada penambahbaikan ataupun tidak? Tapi harus diingatkan, kalau diikutkan daripada situasi semasa sekarang ini, dengan keadaan yang semakin getir, kerajaan pun sekarang ini sedang cuba untuk kontrol perbelanjaan. Jadi adakah nanti STR 2027 akan meningkat jumlah yang bakal disalurkan kepada rakyat, ataupun akan menguncup, ataupun bagaimana? Okey, ini adalah jangkaan berkemungkinan besar. Paling best pun mungkin akan dikekalkan seperti apa yang dilakukan pada tahun 2026. Bermakna untuk STR 2027 berkemungkinan besar hanya akan meliputi dua kategori saja seperti tahun 2026, iaitu untuk kategori isi rumah dan juga warga mas tanpa pasangan. Cuma yang dikuatiri sekarang ini, adakah amountnya itu sama kekal ataupun akan dikurangkan, dan yang dikurangkan itu akan disalurkan ke dalam SARA. Kerana harus diingatkan, seperti sekarang ini kerajaan sedang cuba untuk mengurangkan pemberian secara wang tunai dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai itu kepada lebih kurang konsep seperti SARA, yang mana anda boleh gunakan untuk beli barangan keperluan asas dan sebagainya. Jadi adakah nanti portion untuk SARA itu akan dikuncup, dikurangkan, dan yang dikuncup ataupun dikurangkan itu akan disalurkan melalui SARA? Itu antara persoalan terbesarnya sekarang ini. Cuma kalau ditanya kepada admin, rasanya lebih baik kalau ianya dikekalkan, paling tidak pun amountnya sama seperti untuk tahun 2026. Jangan dikurangkan tapi sama seperti tahun 2026. Dan jika kalau katakanlah kerajaan boleh mengkaji semula untuk diadakan semula STR bagi kategori bujang, yang mana kita sedia maklum tahun 2026 telah pun dihapuskan kategori bujang, hanya menerima dalam bentuk SARA. Jadi STR ini antara topik yang bakal ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan pada perbentangan bajet pada 9 hari bulan Oktober 2026 nanti. Dan seterusnya berkaitan dengan SARA juga, akan adakah SARA untuk semua tahun 2027? Kerana sebelum ini tahun 2025 ada SARA untuk semua, tahun 2026 pun ada SARA untuk semua. Jadi ada kesinambungan ataupun tidak untuk tahun 2027? Dan yang paling penting lagi adalah SARA bulanan, SARA 2027 akan ada ataupun tidak. Tapi kami yakin akan ada untuk SARA 2027, cuma sekarang ini belum pasti amountnya. Adakah sama seperti tahun 2026, akan dikurangkan ataupun bagaimana? Kalau ditanya kepada Amin, untuk STR 2027 dan SARA 2027 dijangkakan akan kekal ada. Untuk bantuan lain, sebagai contoh budi diesel, akan dikekalkan ataupun tidak, bayaran secara dimasukkan ke dalam akaun bank dan ambilan tunai, ataupun akan ditukar konsep seperti penyasaran subsidi RON 95 yang menggunakan MyCard. Itu juga antara persoalan yang bakal timbul.
Selain daripada itu, sudah semestinya berkaitan dengan permintaan untuk pengeluaran KWSP yang ini, saban hari, saban minggu, saban bulan, saban tahun, ramai yang mengharapkan agar kerajaan memberi peluang sekali lagi untuk pengeluaran khas daripada akaun KWSP. Tapi secara jujurnya, kalau dilihat daripada situasi semasa, berkemungkinan besar itu tidak akan terjadi. Lebih-lebih lagi sekarang ini kerajaan banyak memperkenalkan inisiatif-inisiatif baru yang terkait dengan KWSP yang menjurus ke arah untuk menghalang, untuk mengelakkan daripada permintaan untuk pengeluaran khas daripada akaun KWSP ini. Yang lain-lain itu seperti bantuan bulanan untuk JKM dijangkakan akan kekal, kemudian bantuan sara hidup untuk nelayan darat, nelayan laut, veteran ATM dan banyak lagi yang itu mungkin akan kekal amountnya, mungkin akan kekal ada pada tahun 2027. Jadi nanti setelah perbentangan bajet, terutama sekali yang terkait dengan STR dan juga sara, anda dah boleh bersedia untuk kemas kini sebagai contoh yang dijangkakan berkemungkinan besar kalau perbentangan bajet 9 hari bulan Oktober mungkin pada penghujung November ataupun awal Disember akan mula dibuka untuk permohonan baharu, untuk kemas kini dan sebagainya. Yang ini pun anda perlu standby, yang mana kalau ditanya kepada admin, antara perkara penting yang boleh anda lakukan dari sekarang lagi adalah memastikan akses ke dalam MySTR anda itu adalah aktif bagi memudahkan urusan untuk kemas kini, semakan data dan sebagainya. Jadi guys, sekali lagi 9 hari bulan Oktober 2026 bakal diadakan perbentangan bajet 2027 yang mana pada tarikh tersebut yang pastinya kita akan mendengar bantuan-bantuan baru, bantuan lama sama ada akan dikekalkan, ada penambahbaikan, ada pengurangan dan sebagainya, yang ini semua akan diketahui pada 9 hari bulan Oktober 2026. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.